Bertemu lagi. Baru-baru ini, Wakil PAS Zaharuddin Mohamad dalam status Facebook beliau menyatakan bahawa Dr. Samsuri Mokhtar lebih layak menjadi Ketua Pembangkang. Katanya, antara Hamzah dan Dr. Sam, bagi saya, jauh baik Dr. Sam jadi Ketua Pembangkang kerana penting keselarasan gerak kerja. Namun pandangan tersebut disanggah oleh Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Dalam satu kenyataan, Wan Faisal menegaskan bahawa jawatan Ketua Pembangkang yang kini dipegang Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah hasil ijtihad Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan bukan penamaan oleh Muhyiddin Yassin seperti yang diperkatakan sesetengah pihak. Tambahnya, beliau hadir sebagai saksi hidup dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN di mana keputusan tersebut diumumkan. Beliau menyifatkan dakwaan bahawa Muhyiddin menamakan Hamzah adalah palsu dan mengelirukan. Menurutnya lagi, hubungan Hamzah dengan pimpinan PAS termasuk Abdul Hadi Awang, Dr. Sam dan Datuk Taki adalah sangat baik, malah lebih rapat daripada hubungannya dengan Muhyiddin. Wan Faisal turut menekankan pengalaman dan kepakaran Hamzah sebagai ahli parlimen kedua paling senior dalam PN dan bekas ahli jemaah menteri. Beliau menegaskan bahawa pemilihan Hamzah adalah berasaskan merit dan kefahaman mendalam tentang seni politik dan pembuatan dasar di Dewan Rakyat. Dalam nasihat beliau kepada pihak yang membuat pandangan spekulatif, Wan Faisal menyifatkan cadangan songsang itu sebagai tidak berpijak pada fakta dan realiti politik sebenar, malah menyerupai naratif pihak tertentu. Beliau menegaskan ijtihad Presiden PAS dalam menilai ancaman dalaman dan luaran, termasuk isu Sabah, Sarawak, Istana dan agensi perisikan adalah asas kepada keputusan strategik tersebut. Boleh berbeza pandangan, tetapi jangan bagi pandangan yang pelik dan tidak berpijak pada hakikat, kata Wan Faisal. Sekalipun terdapat spekulasi perubahan kedudukan Hamzah, hingga kini Hamzah masih kekal sebagai Ketua Pembangkang. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like dan share Politico.my.